Untuk episod ketiga program Educast ini, pihak produksi akan menampilkan seorang tetamu di kalangan komuniti. Tetamu untuk episod pada kali ini adalah Cik Lim Ming Hui, guru daripada ataupun guru bimbingan dan kaunseling. Guru bimbingan kaunseling. Boleh tak cikgu ceritakan sedikit pengalaman selaku penyelaras bagi program tersebut, bagaimanakah pengalaman menguruskan daripada awal sampai akhir program tersebut di sekolah? Lebih banyak manfaat sebab dengan keputusan matematik yang lebih baik, mereka boleh pergi ke bidang mungkin engineering, mungkin at least pun diploma engineering, boleh meyakinkan mereka untuk buat SPM dengan baik. So, saya ingin bertanya bagaimana pula maklum balas di kalangan pelajar itu sendiri bila mereka mendapati nama mereka dicalonkan, sebab sebelum ni program ni merupakan program kali pertama kita adakan pada 2024. Mereka memberi feedback yang sangat positif, memandangkan 7 pelajar daripada 30 ni dapat E. Pelajar yang CC ke DD ke, tapi mereka boleh end up dengan 7A dan seorang adalah A+. Penonton pun rasakan, saya rasa bila kita sebut akan ada kelas-kelas matematik, kelas-kelas sains, yang mana kita tak boleh nak score, for sure kita akan ada intention untuk konten sekolah. So bagaimana pula dengan pelajar-pelajar? Satu lagi mereka tertarik sebab pensyaratnya semua baik-baik belaka. sangat mesra, boleh tanya berkali-kali lepas. Jadi adakah cikgu melihat program ini wajar diteruskan untuk memfokuskan kepada subjek-subjek lain yang diambil oleh pelajar pada SPM akan datang? Selain daripada program matematik, ada juga slot motivasi, lawatan ke camp, kampus politeknik. Dalam 20 kali pertemuan tadi tu. Yes. Jadi ada pelbagai aktiviti dan dia ada attach dengan IPTA. Poli mana? Poli Melaka le. Bye.